Dan baru ni seorang doktor, tuan-tuan, pergi ke perpustakaan di England, tuan-tuan, di Britain, wak balik satu surat perjanjian sulit yang dibuat oleh Inggeris. Surat tu sebenarnya tak boleh bawa keluar daripada perpustakaan kalau tidak berusia 50 tahun. Apabila surat itu sudah berusia 50 tahun, pihak perpustakaan izinkan surat itu untuk dicetak dan dibawa balik. Dalam surat itu menunjukkan lagi sedih, tuan-tuan, lagi sedih. Sebelum Inggeris tinggalkan tanah air ini, mereka memberi tanah-tanah di tempat strategik kepada imigran-imigran ini, terutama kaum Cina. Tanah yang paling banyak diberikan adalah tanah di Melaka yang duduk di kawasan kota, tuan-tuan. Bagi percuma, minta dapat, minta dapat. Tanah yang sangat mahal pergi sandar ke bank, bank terima. Kata doktor ni, tak peliklah kenapa orang Cina kalau berniaga, dia 7 batu, orang Melayu masih terkontang kanting duduk belakang. Ni nak betul sejarah ni. Kalau orang salah faham, orang kata Cina pandai berniaga, kita tak pandai. Tuan-tuan, kalau kita ada kolateral, bila-bila kita boleh berniaga. Tuan-tuan tahu kolateral apa dia? Bukan kolateral, tuan-tuan. Kita pergi ke bank nak buat satu bisnes. Kita kata, bank, saya ada proposal nak buat bisnes ni. Berapa bisnes, tuan? Bisnes saya modalnya 45 juta. Oh, cantik, menarik. Saya boleh tengok secara terjang. Kita pun tengok. Kita pun masuk dalam resume tu, dalam proposal kita termasuk, saya ni ada PhD, saya ada pangkat degree, saya belajar dulu di Eropah, pandai. Dia tengok semua tu, dia kata okey, mantap. Nak tanya satu, nak caga apa kolateral pak cik apa? Kita pun kata, kolej dah ada rumah, terl tak ada. Macam mana kita nak bid? Ketika itu ada bank OCBC dengan Chartered Bank. Chartered Bank enggan bagi pinjaman kepada orang-orang Melayu, sebab orang Melayu tak boleh bawa kolateral bila nak berniaga. Berniaga nasi lemak tepi jalan tak perlu modal banyak. Tuan-tuan, berniaga nasi lemak boleh untung per duit. Tapi kalau dia start nak buka satu bisnes besar, dia perlukan kolateral untuk pastikan bisnes dia berjalan. Orang Cina bawa terus geran tanah pergi ke OCBC nak ambil. Bank kata lulus sebab geran kamu sah, tempatnya pula di tempat yang paling strategik. Siapa yang bagi? Inggeris yang bagi. Teratu pun kita duk kata kita ni tindah orang lain. Tak betul dah. Nampak? Ramah mana nampak macam asabiah sikit, nampak macam racist sikit dah. Tak, kalau orang faham molek, ini kita nak cerita sebab musabab apa orang lain sedang berada di depan dari segi ekonomi dan kita di belakang. Saya ambil contoh ya. Tanah yang banyak ini, kalau tuan-tuan nak buat developing, nak buat satu bangunan, mereka hanya cantum tanah-tanah itu dan mereka boleh buat kerana mereka dah ada tanah untuk naikkan bangunan. Perniagaan yang paling mudah, naikkan bangunan, buat perumahan, orang mereka beli. Senang kan? Sehinggalah pada tahun 47 ada satu orang anak Melayu kita, Islam. Dia fikir tak boleh jadi, orang Islam nak berniaga tak ada tempat nak sandar. Dia pun buka satu bank, namanya adalah Ma'aruf Zakaria, tuan-tuan. Ma'aruf Zakaria ni dia buka lah satu bank 47. Lawyer yang bagus, nak bina kekuatan bangsa dan Islam, sebab di zaman itu tak ada bank nak bagi pinjam. Orang Melayu kalau nak buat loan, siapa pinjam? Pinjam ke siapa, tuan-tuan? Ceti, tuan-tuan. Pak P. Ramlee buat filem betul-betul dah. Saya sudah lama tak tengok pokok, mau tengok bunga sikit saja, tuan-tuan. Itulah yang orang kita mampu buat di zaman tu. Pinjam daripada ceti, pokok tak boleh bayar, hanya duk bagi bunga sampai bila-bila. Jadi Ma'aruf Zakaria fikir tak boleh jadi. Dia pun buka bank. Tapi bila dia buka bank, dia diugut. Akhir sekali dia ditemui mati dalam hutan dalam keadaan bergantung. Jam tangan dia masih dipakai, dompetnya masih ada. Amaran, jangan siapa-siapa berani nak mengeluarkan orang-orang Islam daripada kemiskinan. Sampai teratu pun kita mampu bertenang lagi. Kita tak gelopoh ke tujuh, kita tak marah, kita masih lagi ada sifat rasional. Tak apalah, tak apalah.
sekarang kita tak ada, tak apalah, tak apalah. Tapi jangan pula dah tak ada ni duk prosah lagi. Oh, kita kena terima lah, kena buang keistimewaan Melayu ni, kena buang lah bahasa kebangsaan ni, raja-raja ni semua tak penting. Ucapan-ucapan inilah yang memusnahkan asas kepada teras negara kita.